untuk maintain kesihatan dari sudut kita makan makanan yang baik, yang baik lagi halal, ada beberapa suplemen yang saya boleh cadang pada anda. Yang pertama ialah amalkan vitamin C. Vitamin C sangat penting. Tubuh kita tak boleh nak buat vitamin C sebagaimana monyet boleh buat vitamin C, tapi tubuh kita perlu sebagai anti-kanser, sebagai untuk bantu sendi-sendi kita kemas, untuk bantu penghasilan antibody. Kedua, omega 3. Omega 3 ni penting sangat untuk banyak benda, anti-inflamasi, penting untuk sendi, penting untuk metabolisme, penting untuk otak, bantu fokus, dan penting sebagai anti radang untuk banyak masalah kesihatan lah. Yang ketiga, kalsium. Kalsium sangat penting, tubuh kita sangat perlukan kalsium. Pergerakan sendi, pembentukan tulang, kesihatan saraf, ketenangan, anti stres, banyak sangat perlu. Tapi tubuh kita kalau nak ambil kalsium, dia kena ambil daripada tulang kita lah. Jadi sebab kita ni tak minum susu sangat lah kat Malaysia ni kan. Okay, yang keempat ialah saya cadangkan sejenis herba, nama dia alfalfa. Dia ada lebih daripada 300 jenis galian dan vitamin, disebabkan dia punya akar dia menjalar jauh dalam tanah. So orang dulu-dulu dibagi benda ni pada kuda. Jadi kuda tu tak senang sakit dan boleh berlari jauh. Jadi bantu untuk juga masalah tenaga dan juga untuk masalah kolesterol, lemak dan sebagainya. Lepas tu satu lagi, iaitu saya nak kenalkan anda kepada nama dia, iaitu resveratrol. Resveratrol ni kalau anda ada bajet, dia bantu untuk kembalikan fungsi sel. Fungsi sel, dibantu kembalikan fungsi sel. Jadi sel kita bertenaga, mampu untuk lindungi diri dia dan bantu untuk hasilkan sel baru. Jadi ini adalah option-option suplemen yang anda boleh guna untuk maintain kesihatan. Tapi of course lah, boleh juga orang kata pilih mana-mana yang lebih penting. Lupa saya tertinggal satu lagi, vitamin B complex. Vitamin B complex ni ada banyak B dalam dia dan banyak sangat diperlukan oleh tubuh kita, especially untuk tenaga, kan, untuk aliran darah, untuk hormon, hormon kulit lelaki perempuan sama je, untuk anti stress, dan banyaklah kegunaan B complex ni. So nak dapatkan, boleh dapatkan daripada mana-mana tim Ultimate Vitamin yang sharekan video ni pada anda. Komen vitamin untuk sihat.